Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Agenda Wani bersama saya Nazri Kahar. Susulan perang Israel-Iran dan yang terkini apabila Amerika Syarikat terbabit untuk menyerang fasiliti nuklear Iran semalam, dan apa selepas ini, selepas minggu kedua perang yang dimulakan oleh Zionis Israel pada minggu lalu. Walaupun pihak Iran tidak menyatakan akan menghentikan serangan ataupun serangan balas mereka, kerana mereka berada di satu situasi untuk membalas serangan, kerana serangan ini ataupun peperangan ini dimulakan oleh Zionis Israel, dan pada hari Ahad US ataupun Amerika Syarikat mencampur tangan dengan serangan ke atas 3 kawasan penting untuk pengkayaan uranium Iran seperti di Fordo, di Natanz dan juga Isfahan. Biarpun kerosakan ataupun apa yang dikatakan kemusnahan total oleh Presiden Trump tidak dapat dibuktikan lagi, dan pihak Iran menyatakan hanya kerosakan kecil sahaja di kawasan 3 serangan utama yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Jadi dua ahli panel akan memberikan pandangan mereka, Profesor Dr. Afandi Saleh, Pensyarah Fakulti Undang-Undang dan juga Hubungan Antarabangsa UNIZA, dan Saudara Ahmad Fahmi Syamsuddin, Presiden ABIM. Assalamualaikum Prof dan juga Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Apa khabar Haji? Dengan serangan semalam di media sosial, tanda pagar Perang Dunia Ketiga bermula dan Amerika Syarikat terheret secara total ataupun secara terus peperangan yang dimahukan oleh Zionis Israel, penglibatan Amerika Syarikat, dan Iran belum menyerang mana-mana kepentingan Amerika Syarikat kecuali membalas serangan ke atas bumi Israel semalam. Pandangan Dr. Afandi dengan pelibatan Amerika Syarikat dengan serangan semalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Saya kira itu pelibatan yang cukup bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Ya. Bagi saya itu satu tindakan aggression or act of aggression yang di mana tidak ada sebab bagi Amerika Syarikat untuk menyerang Iran. Dan kalau kita ikut perkembangan bukti-bukti yang ada, pasukan yang mengkaji atomik antarabangsa yang mengeluarkan mengeluarkan kenyataan bahawa Iran tidak mempunyai senjata nuklear dan tidak ke arah itu. Dan yang menarik juga ialah penasihat Tulsi, penasihat kepada Presiden Bush, Presiden Trump sendiri mengatakan bahawa Iran tidak ke arah menggunakan uranium untuk tujuan persenjataan nuklear. Ya. Dan Trump menangkis sebalik mengatakan tidak benar. Jadi saya kira tindakan Amerika menyerang Iran tanpa alasan yang munasabah dari sudut undang antarabangsa dan sudut moralnya cukup bertentangan dengan norma antarabangsa dan undang antarabangsa. Dan saya kira ini satu pelanggaran hak, pelanggaran hukum antarabangsa yang perlu dihentikan. Dan saya agak skeptikal sekarang ini dengan kedudukan PBB sendiri. Ya. Dan saya kira walaupun satu dunia, semua negara yang mengecam tindakan Amerika dan juga Israel, tapi tidak ada tindakan yang sewajarnya yang dimulakan oleh PBB itu sendiri. So agak malam bagi dunia hari inilah, kerana badan antarabangsa yang kita harapkan boleh menghentikan perang atau menyekat kemarahan atau menyekat kepada berlakunya perang yang lebih besar, ya, tidak dapat dimulakan oleh PBB itu sendiri. Dan kalau ada ura-ura yang bahawa perang dunia ketiga mungkin boleh berlaku, saya kira ini satu kenyataan ataupun satu pandangan yang boleh dibincangkan kemungkinan itu. Dan kalau ikuti sejarah antara perang dunia sebelum ini, perang dunia pertama, perang dunia kedua, dia bermula dengan skala yang kecil, kemudian merebak di peringkat regional dan merebak seluruh dunia. Lebih-lebih lagi kalau negara besar, negara yang ketenteraan besar terlibat dalam perang tersebut. Dan kita bercakap soal hari ini, begini, Amerika bukan kata yang tidak ada sebab untuk menyerang, telah memulakan ini. Dan sebelum itu Israel sendiri dah melanggar hukum atau undang-undang antarabangsa dan tidak ada sekatan dimuat. Dan saya kira dia mulanya
perang berlaku di bumi Palestin, di Gaza, dan sekarang ini telah merebak ke Iran dan tidak mustahil akan merebak ke tempat lain di Middle East itu. Dan kalau tidak ada tindakan yang sewajar dibuat oleh badan antarabangsa, PBB atau OIC atau apa saja yang boleh untuk menyekat kemarahan perang ini, kemungkinan perang dunia mungkin akan berlaku sekiranya China mungkin terlibat, Russia juga menunjukkan minat untuk terlibat. Kita bercakap soal hegemoni kuasa hari ini, ya, perlumbaan senjata dan juga perlumbaan kuasa di Timur Tengah itu sedang berlaku hari ini. Jadi tidak mustahil akan berlaku perang dunia ketiga. Ya, Fahmi, hajat ataupun niat Israel untuk membawa Amerika terlibat dalam perang dengan Tehran ini berjaya. Walaupun Amerika Syarikat di awal lagi dan Trump sendiri menyatakan mereka tidak akan terlibat, ini tindakan unilateral Zionis Israel. Tetapi apa yang memungkinkan Trump ingin mengambil tindakan ini yang kita tahu bertentangan dengan perlembagaan Amerika Syarikat, tidak mendapat permit ataupun restu daripada pihak Kongres, dan keputusan perang juga tidak popular sekarang di Amerika Syarikat dengan kegagalan dengan perang ke atas Iraq, perang ke atas Afghanistan, perang ke atas Vietnam dan segala perang yang Amerika Syarikat terlibat. Memang tidak popular peperangan ini di kalangan rakyat Amerika sendiri. Benar, Haji Nazri, apa yang dilakukan dan apa yang terjadi hari ini adalah pengulangan kepada tragedi kemanusiaan, yang mana tajaan di sebaliknya itu adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Justifikasi serangan, kalau dulu kita mendengar istilah weapon mass destruction yang mengakibatkan beberapa negara seperti Afghanistan, Iraq, dan hari ini timbul juga persoalan berkaitan dengan kenapa mereka melakukan tindakan preempt untuk mempertahankan diri, untuk justifikasi itu atas sebab faktor nuklear itu sendiri. Dan hari ini kita dengar balik serangan yang dilakukan terhadap Iran adalah untuk menetralkan dan menyelesaikan kepada konflik yang berlaku di Gaza pada hari ini. Maka dalam keadaan ini mereka mengatakan bahawasanya proksi yang dilakukan di belakangnya itu adalah Iran. Jadi kenapa kami menyerang Iran adalah kerana mereka inilah di belakang proksi-proksi yang sedang bermain dan juga menyerang mereka daripada dalam. Jadi kita dalam hal ini, kalau sebelum ini yang tercetusnya kita kata serangan-serangan itu atas entiti-entiti yang kita sebutkan sebagai kelompok non-state actor, tapi pada masa yang ketika ini kita rasa peranan non-state actor seperti Hizbullah, Hamas, Houthi dan beberapa proksi yang lain itu telah diambil alih oleh peranan yang dimainkan oleh entiti yang bernama negara yang punya kedaulatan mereka sendiri. So ini keadaannya, dan kita pun tahu bahawasanya peperangan yang kita bicara pada hari ini dia telah memberikan naratif yang pelbagai daripada sudut dan pandang, dan kita melihat pada naratif yang sangat besar dimensinya. Kalau boleh saya sebut tentang pendekatan hybrid warfare yang kini kita sedang ikuti ini, dia bukan lagi bersifat orang kata serangan-serangan yang bersifat sekadar strategi dan taktikal. Saya pun dengar bagaimana hujahan yang dibuat oleh kita Parlimen tertinggi Amerika Syarikat yang buat taktik dummy, decoy dan sebagainya untuk menyerang 3 tempat lokasi di Fordo Isfahan dan juga di Natan itu. Tapi kita melihat bahawasanya bagaimana hari ini pendekatan peperangan hybrid itu telah pergi kepada elemen-elemen yang menarik. Pertama dari segi serangan ketenteraan secara terbuka, itu yang dibuat, yang berlaku. Yang kedua dari segi serangan dalam bentuk cyber dan juga IT yang kita sebut sebagai 5th generation warfare hari ini. Perang ekonomi dan tenaga, kita tengok bagaimana keputusan yang dilakukan oleh Iran melalui kenyataan dan keputusan yang bersama dibuat di Parlimen Iran itu sendiri untuk membuat satu sekatan di Selat Hormuz. Dan kita tahu selat ini antara lain merupakan kita kata tempat yang strategik yang boleh memberikan kesan kepada kenaikan harga minyak, dan sekatan-sekatan yang kita dah nampak sekarang ni banyak melalui radar, banyak kapal-kapal yang dah buat U-turn juga di situ, walaupun tidak ada lagi keputusan di bawah MKN di pihak Iran, tapi kita tahu bahawa ini antara reaksi yang dilakukan asbab daripada tindakan yang dibuat. Kita juga mungkin melihat bagaimana hari ini berhadapan dengan situasi peperangan dalam bentuk naratif media. Saya fikir Israel dalam konteks ini kalah. Mereka kalah secara orang kata apa, secara naratif media itu sendiri.
mereka tidak dapat menjawab hujah walaupun ditampilkan tokoh-tokoh mereka, ambassador yang ada, perwakilan yang mereka ada. Saya fikir hujah itu tidak boleh dikalahkan dengan analisis dan juga isu yang diikuti oleh seluruh dunia pada hari ini. So itu cabaran yang kita hadapi sekarang, bagaimana kita melihat kepada persoalan ini. Sebab ini saya ditanyakan juga oleh sebahagian rakan-rakan kita di luar, sama ada kita melihat ini daripada naratif pertembungan antara kelompok yang bersifat mazhab, sebab ini Iran, maka orang anggap macam pertembungan ni macam kita di peringkat Malaysia ni yang majoritinya Sunni, adakah kita menyokong siapa dalam hal ini. Jadi dalam konteks ini kita jelas, saya fikir kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri juga jelas bahawasanya musuh semua kita hari ini, kita berhadapan dengan rezim Zionis Israel yang telah melanggar segala peruntukan-peruntukan, melanggar semua perjanjian antarabangsa. Mereka juga tidak menandatangani yang kita sebutkan sebagai NPT, perjanjian pada negara yang mempunyai perjanjian antarabangsa untuk penggunaan nuklear itu sendiri. Jadi ini antara lain hujah justifikasi yang double standard yang ada pada ketika ini, dan saya fikir Trump dalam keadaan dia bangga apa yang dilakukan terhadap serangan ketiga-tiga ni, saya fikir itu sekadar untuk memberikan satu, orang kata apa, nak bagi dia rasa lega sajalah. Agaknya tidak berlaku seperti itu. Ya, Prof, Dr. Fandi, kegilaan perang oleh Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat ini di dunia 2025 ini, kalau kita nak bandingkan ketika perang ke atas Iraq, perang ke atas Afghanistan, perang di Vietnam ataupun perang di Nicaragua dan sebagainya, semuanya ini di mana semua Presiden Amerika Syarikat akur dan tunduk dengan gesaan pelobi-pelobi neocons, ya, terutamanya di kalangan pelobi-pelobi Yahudi yang mahukan industri kompleks pertahanan Amerika Syarikat ini berada di hadapan, dan mencipta peperangan adalah satu perkara yang paling mudah untuk mereka mendapatkan kekayaan. Jadi sekali lagi Trump kalah, dan kali ini biarpun kenyataan-kenyataan beliau yang kita tahu, ya, setiap Presiden Amerika Syarikat ini ada wayang juga, depan cakap lain, belakang cakap lain, tetapi akhirnya dengan keterlibatan semalam di Natanz, di Fordo dan juga di Isfahan, dan kita tidak tahu apa lagi yang mereka akan buat kalau mereka diserang interest mereka di Timur Tengah dan seumpamanya. Jadi akhirnya yang paling kuat adalah Israel, bukan Amerika Syarikat. Baik, dari satu segi, ya, betul, kita melihat bagaimana yang ruginya Amerika sebenarnya menanggung bebanan kewangan dan juga bebanan moral di luar, di pihak antarabangsa dan juga di dalam negara. Kita melihat bagaimana dah bermula tekanan kumpulan yang anti-war, ya, di Amerika dalam membuat himpunan kenyataan dan sebagainya. Tekanan demi tekanan telah dibuat di dalam negara. Dan mereka antarabangsa kita menyaksikan bagaimana sokongan dunia untuk menghentikan perang, terutama perang ke atas Gaza, telah orang kata terlalu tinggi hari ini. Tidak pernah berlaku dalam sejarah bagaimana Israel dan juga Amerika ditolak sebegitu, dikencam sebegitu di pentas antarabangsa. Dan walaupun dari sudut ketenteraan kita lihat atau dari sudut strategi yang kita melihat, Israel menang kerana Amerika yang big brother telah masuk campur dalam konflik di Timur Tengah dengan Palestin, di Gaza juga di Iran. Tapi kita melihat bagaimana yang mendapat kesannya adalah rakyat di Israel itu sendiri. Kita menyaksikan, ya, dalam berita bagaimana puluhan ribu sudah keluar daripada Israel, daripada bumi Israel, dan keluar daripada, dan ini satu tekanan yang tidak pernah berlaku, dan dia memberi kesan kepada kerajaan Israel itu sendiri. Dan Netanyahu sendiri telah dikecam dalam soal ini, dan menteri kabinetnya juga telah dikecam kerana meneruskan serangan tidak ada objektif yang pasti apa yang mereka nak di dalam serangan ke atas Gaza dan juga serangan ke atas Iran, melainkan untuk mencetuskan peperangan yang lebih besar. Dan saya kira masyarakat dunia, ya, semakin celik soal ini kerana faktor terbesar dalam media sosial. Kita dapat real time naratif dan real time video yang kita menyaksikan bagaimana benda ini berlaku, dan ini tidak dapat ditangkis oleh media-media mainstream Amerika, media mainstream dunia hari ini. Kerana manusia kita sendiri, semua orang menjadi jurnalis hari ini, semua orang boleh menjadi pemberita atau menghantar video atau membuat laporan yang
berlaku sekelip mata dan meledak seluruh dunia. Jadi dari sudut keuntungan dan bebanan yang berlaku kepada Amerika juga kepada Israel, saya kira ini bagi saya kedua-duanya merugikan dua pihak. Israel tidak semakin tertekan hari ini, dan kita lihat yang mereka tidak menjangka apabila Iran boleh menyerang mereka sebegitu rupa dan menghancurkan sebahagian kawasan mereka, dan yang sengsara adalah rakyat mereka, dan mereka mendesak, mereka mempersoalkan dari sudut ketenteraan, dari sudut keselamatan negara mereka hari ini. Iron Dome telah tidak berfungsi seperti mana yang mereka harapkan. Begitu juga dengan kalau kita bercakap tentang risikan mereka tentang senjata yang Iran ada, mereka tak pasti yang sebegitu rupa Iran boleh buat kepada mereka. Ya, ini amat mengejutkan Israel, Amerika dan dunia sendiri. Dan kita sekarang ni, saya tidak pasti bagaimana retaliations Iran ke atas serangan Amerika atas mereka. Mungkin akan berlaku Iran akan menyerang pengkalan-pengkalan ketenteraan yang melata yang berada di Timur Tengah, dan kali ini berlaku perang yang lebih besar akan berlaku. Tapi saya pasti Iran akan lebih agresif selepas ini untuk menyerang Israel. Mungkin tidak untuk pengkalan Amerika di Timur Tengah, tapi saya yakin bahawa Iran akan melancarkan serangan demi serangan ke atas Israel, supaya rakyat Israel sendiri akan mendesak bahawa, look, Amerika, serangan kamu telah menyebabkan kami sengsara. Hentikan serangan selepas ini kerana kamu tidak akan terkesan dengan serangan yang kamu buat ke atas Iran, tapi kami, rakyat Israel, akan terkesan teruk atas perbuatan kamu. Dan kepada kabinet Israel, Netanyahu terutamanya, hentikan serangan atau hentikan peperangan ini. Kami telah merasa penderitaan ini. Dan kita melihat bagaimana rakyat Israel begitu takut, begitu tertekan, dan kita tengok mereka ni walaupun sedikit mereka, kalau nak dikatakan, nak dibandingkan dengan apa penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Gaza, is nothing. Mereka telah menanggung penderitaan hampir 2 tahun. Dah masuk bulan 7. 3 bulan lagi 2 tahun. Mereka sengsara merana dengan akibat serangan, dengan peperangan ataupun tindakan jahat Israel itu. Dan hanya beberapa hari sahaja Israel diserang oleh Iran, mereka telah merasa penderitaan yang amat teruk. Kita menyaksikan macam mana mereka lari keluar, rumah-rumah mereka telah ditinggalkan, duduk dalam bangka bersama dengan tangki najis sebagainya, dan mereka tidak akan dapat menanggung penderitaan ini. Jadi dari sudut kemampuan mereka untuk absorb penderitaan itu tidak sekuat rakyat Palestin. Dan saya pasti mereka akan mendesak negara mereka untuk menghentikan perang, kerana mereka menyaksikan, mereka merasai sendiri penderitaan yang teruk ini. Okey, Fahmi, naratif Trump selepas serangan semalam adalah di X, beliau melontarkan idea regime change ataupun perubahan rejim. Dan naratif ini menyahut apa yang dilakukan oleh Netanyahu pada minggu lalu. Dan ini menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat Iran, dan apabila media ataupun di media sosial, apabila mereka diminta adakah mereka menyokong serangan ke atas Republik Islam Iran ataupun pemerintah rejim pada ketika ini, mereka menolak. Mereka membantah serangan oleh Israel pada minggu lalu dan yang terkini oleh Amerika Syarikat. Mereka tidak akan termakan dengan umpan. Jadi yang kita ni dari luar ni, mengapa kita kena faham naratif-naratif seperti ini, regime change kononnya tidak popular di kalangan rakyat Iran, Ayatollah Ali Khamenei akan dijatuhkan, naratif perbalahan Sunni Syiah yang dilontarkan oleh Netanyahu pada minggu lalu bahawa negara Arab memang sudah lama tidak berpuas hati dengan Iran. Ini semua naratif-naratif ini sudah basi tetapi ditimbulkan semula untuk memecahkan pandangan masyarakat antarabangsa kepada isu yang nyata adalah tindakan yang melanggar undang-undang antarabangsa dimulakan oleh Israel. Fahmi? Baik, ini usaha halus secara terang-terangan juga, tetapi boleh dikatakan sebagai kisah lama yang dibawa baru.
kita kata modus operandi yang dah boleh dibaca. Bukan baru, istilah yang kalau disebutkan operasi Lion dia punya yang di Iran ni, menggambarkan bagaimana bendera Iran lama sebelum bendera Iran yang sekarang, singa itu memberi satu gambaran bahawasanya ada usaha yang terancang untuk menaikkan sosok yang tertentu yang ada kaitan dengan sebelum daripada kejatuhan Shah Reza sebelum ini. Jadi kalau dalam keadaan apa yang saya sebutkan tadi bukan baru, kita tengok pada kejadian di Iraq tahun 2003 jatuhnya siapa? Saddam Hussein. Kita tengok sebelum ni di Libya sebagai contoh, tokoh seperti Muammar Gaddafi, di Syria, di Mesir, Mursi dan sebagainya. Itu antara lain kita nampak bahawasanya menggunakan justifikasi regime change itu sebagai satu kaedah untuk menakut-nakutkan rakyat, sehingga adanya suara daripada dalam untuk orang kata minta supaya adanya perubahan kepada status quo yang ada pada hari ini. Dalam keadaan itu saya fikir Iran dapat baca perkara ni. Iran tidak mengambil pendekatan untuk tunggu dan lihat dan rasa ada orang kata biarlah apa yang orang nak buat, tapi dah ada kesiapsiagaan dalam konteks itu. Maka kekuatan yang Iran ada, saya rasa advantage-nya itu walaupun kita setuju ataupun tidak, realitinya mereka ada proksi yang kuat di Yaman, di Houthi. Mereka ada proksi yang kuat juga yang melibatkan kelompok Hizbullah, termasuk mereka yang ada di Hamas. Jadi orang nampak itu. Dan kita tahu juga dari segi sistem ketahanan mereka, saya fikir jumlah yang begitu banyak, kita nampak bagaimana orang mungkin bercakap juga tentang keupayaan intelijen Israel dalam menyerang Iran, tapi kita boleh nampak juga bahawa kekuatan Iran itu sendiri dalam arti kata menyerang balas itu sesuatu yang tidak dijangkakan juga oleh pihak musuh. So dalam keadaan ini saya fikir ada kekuatan yang di situ. Tapi suka untuk kita ingatkan juga di sini, isu yang kita bincangkan hari ini supaya kita tidak memberikan lensa politik ataupun fokus kita teralih kepada Iran, sedangkan apa yang terjadi pada awal ketika perbicaraan yang kita bincang hari ini adalah berkaitan dengan apa yang terjadi di Gaza. Jadi strategi orang kata nak divert konflik dengan keadaan apa yang terbaru. Taktik yang digunakan untuk mengalihkan perhatian dunia yang memberikan penumpuan terhadap apa yang dilakukan oleh rejim. So dalam keadaan kecaman yang ada pada rejim ketika ini, dengan bukti yang ada, orang kata sekarang ni macam seolah Squid Game di Korea tu, rancangan itu yang berlaku kepada ribuan rakyat Palestin yang beratur untuk mendapatkan makanan. Jadi mereka menggunakan taktik ini juga adalah untuk menukar naratif antarabangsa daripada kita rujuk sebagai Israel sebagai pembunuh, orang kata sebagai orang kata yang mengambil hak orang-orang di Gaza, kepada Israel ni sekarang ni sedang mempertahankan diri mereka akibat ancaman nuklear Iran. So ini yang digunakan pada hari ini untuk melihat bagaimana provokasi itu dia nak supaya yang dia buat tu supaya Iran ni balas, Iran ni serang. So dia nak justifikasi pertolongan-pertolongan yang perlu mereka dapat, terutamanya daripada Amerika Syarikat dalam hal ni. Jadi ini antara lain yang saya fikir kalau Iran balas tadi saya sebutkan tadi, kalau ditutup Selat Hormuz tu, jadi dunia nanti akan berikan tekanan kepada Iran oleh kerana faktor krisis minyak, barangkali keamanan serentak dan juga kemungkinan peperangan dunia yang kita cakapkan tadi. Okey, sekali Dr. Afandi, Iran nampaknya licik juga menggunakan platform diplomatik ya, dan Menteri Luar Iran memang kita lihat brilian dalam menangkis tomahan, kecaman dan apa juga yang dikatakan oleh naratif media barat melalui platform diplomatik, berjumpa dengan negara-negara EU baru-baru ini bersama dengan Menteri Luar OIC dan negara Arab di Istanbul semalam dan kemarin. Dan ini tapi pendirian daripada negara Arab dan juga OIC amat tidak vokal dengan isu ini. Kita ingin menunggu apa lagi yang boleh dilakukan oleh negara-negara jiran Gaza dan juga Palestin. Apa yang boleh dilakukan negara-negara kaya Arab di Selat Hormuz dan juga negara Teluk. Kerana mereka ada kekuatan. Walaupun pengkalan Amerika memang bertaburan di negara mereka, tetapi Iran tidak akan menyerang jika tidak ada kekuatan yang mereka yakin tindakan itu akan memberi kekuatan semula kepada Iran. Pandangan Dr. Afandi? Saya kira kita harus bercakap benar kali ini kan. Bagaimana kita cukup kecewa dengan pemimpin-pemimpin di negara Arab ni yang sepatutnya memain peranan lebih besar lagi. Yang ada hari ini kata yang memainkan peranan yang cukup efektif untuk membantu untuk memulihkan keadaan politik di Timur Tengah, keadaan perang di Timur Tengah yang semakin memuncak hari ini.
Tapi malah kita lihat negara-negara Arab yang lain itu seakan berdiam diri. Dan saya kira ini cukup malang bagi dunia Islam dan juga bagi dunia keseluruhan sebenarnya. Kalau mereka masuk campur, memberi kenyataan-kenyataan ilmiah, membina untuk menghentikan perang. Kita bicara soal perang di Gaza, juga perang ke atas Iran, dia akan memberi kesan yang lebih cepat dan juga lebih baik daripada berdiam di hari ini. Jadi saya kadang-kadang mungkin agak kritikal bila bercakap soal pemimpin-pemimpin negara Arab atau negara Arab itu sendiri. Kadang-kadang kita melihat bila negara semakin kaya ni, mereka semakin penakut. Saya tak pasti kenapa mereka takut. Mungkin kerana hubungan yang cukup rapat dengan Amerika dan juga Israel menyebabkan mereka terpaksa menutup mulut mereka. Tapi mereka harus sedar bahawa ini isu kemanusiaan. Ia bukan isu Gaza sahaja. Ya, kalau kita bercakap tentang Iran, kita harus juga bercakap seperti Fahmi bercakap tadi, isu yang menyebabkan berlaku perang hari ini, berlaku konflik melibatkan Iran dan Amerika adalah kerana isu Palestin. Dan ia harus diselesaikan. Dan seperti mana yang dibincangkan dalam OIC dan sebagainya, isu Palestin lah menjadi isu yang menyebabkan berlaku kekacauan. Ya, kekacauan di Timur Tengah dan juga melibatkan kuasa-kuasa dunia lain. Jadi dia harus diselesaikan di situ dahulu dan pemimpin Arab dan negara-negara Arab harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan isu yang pokok ini. Kalau isu Palestin tidak diselesaikan, tidak mungkin isu-isu lain yang merebak di Timur Tengah boleh diselesaikan. Sejak tahun 1940-an, Timur Tengah tidak pernah aman kerana wujudnya Israel dan bagaimana bumi Palestin dijajah. Dan isu penjajahan ini selalu harusnya diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, tak mungkin konflik ini akan berakhir. Jadi kita harus, saya rasa pemimpin dunia hari ini harus menekan, terutama pemimpin negara-negara Islam yang lain harus menekan pemimpin Arab di Timur Tengah untuk memberi tekanan kepada Israel dan juga tekanan diplomasi ya, kepada tekanan secara diplomatik kepada Israel dan juga kepada Amerika. Dengan cara yang kita sendiri tak tahu macam mana yang mereka boleh buat, tapi saya yakin mereka boleh buat. Mereka ada kekuatan tersendiri. Itu saja pandangan saya. Terima kasih Profesor Dr. Afandi Saleh, Pensyarah Undang-Undang dan juga Hubungan Antarabangsa UNIZA, dan Ahmad Fahmi Syamsuddin, Presiden ABIM. Kita berbicara serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas 3 loji nuklear dan juga pusat penyelidikan nuklear Iran di beberapa bandar Fordo, Isfahan dan juga di Natanz. Jadi itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.